Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Apabila sejarah berbicara, kita mendengar. Apabila sejarah beri amaran, kita belajar. Namun, apabila sejarah mula dilupakan, di situlah sesebuah bangsa mula kehilangan arah. Hadirin, bayangkan sebuah bangunan yang tinggi mencakar langit, tegak berdiri tanpa tiang konkrit yang mengukuhnya. Mustahil bukan? Begitulah jua sebuah negara bangsa yang bernama Malaysia. Tanpa satu pasak ideologi yang murni, niscaya keharmonisan kita akan runtuh dalam sekelip mata. Terentetan peristiwa 13 Mei 1969, maka lahirlah satu piagam keramat pada 31 Ogos 1970 yang kita kenali sebagai Rukun Negara. Tetapi hadirin, setelah 5 dekad berlalu, izinkan saya bertanya, masihkah Rukun Negara hidup dalam jiwa kita? Atau sekadar menjadi baik-baik kata yang diucapkan tanpa penghayatan? Maka, berdiri di sini saya dengan penuh iltizam ingin mendengungkan wacana pidato yang bertajuk Tiang Seri Perpaduan Bangsa. Hadirin yang dihormati, sedar atau tidak, kemajuan teknologi fasa baru hari ini telah membawa kita ke satu medan peperangan yang berbeza, iaitu peperangan persepsi. Justru, rukun negara kini bukan lagi segala lipatan secara silam, malah ia adalah kompas moral yang sangat kritikal dalam menepani era polarisasi digital. Hari ini, skrin telefon pintar kita kerap kali dihujani dengan daya ekstremis, penyebaran maklumat palsu tanpa usul periksa, dan provokasi melampau yang sengaja mencuri seviti. Bak kata pepatah, sebab nila setitik, rosak susu sebelanga. Janganlah disebabkan kebebasan mutlak, segelintir netizen yang tidak bertanggungjawab di alam cyber, keharmonian yang telah dibina oleh titisan darah dan keringat nenek moyang kita dahulu, hancur begitu sahaja. Di sinilah letaknya kerelevanan prinsip, kesopanan dan kesusilaan, serta kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara hadir untuk mendidik kita bahawa kebebasan bersuara bukanlah lesen untuk menghina. Sebaliknya, ia adalah tanggungjawab untuk mempertahankan adab, akhlak dan maruah bangsa. Sidang hadirin sekalian, meniti pula kita kepada prinsip ketiga dan keempat, iaitu keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Hadirin, perlembagaan persekutuan bukanlah sekadar sebuah buku undang-undang, sebaliknya ia adalah kontrak sosial, dokumen sakral yang memayungi hak, kebebasan dan keadilan bagi seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira warna kulit mahupun asal-usul. Sebagai rakyat yang bernaung di bawah satu bendera, kita haruslah sedar bahawa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sistem perundangan negara wajib dipatuhi tanpa sebarang kompromi. Apabila perundangan negara ditegakkan secara adil, telus dan tanpa memilih bulu, pangkat mahupun darjat, barulah kita dapat melahirkan sebuah keadilan sosial yang hakiki. Kestabilan politik, keutuhan ekonomi dan ketenteraman awal yang kita nikmati sehingga ke hari ini sebenarnya adalah hasil langsung daripada kesediaan kita untuk tunduk dan akur kepada kedaulatan undang-undang. Hadirin yang dikasihi, marilah kita pasang minat kita kepada prinsip kesetiaan kepada raja dan negara pula. Sistem raja perlembagaan bukanlah sekadar perhiasan dalam sistem pentadbiran moden. Malah,
Ia adalah simbol kedaulatan tertinggi dan payung naungan seluruh rakyat. Seri Paduka yang di Pertuan Agong adalah lambang perpaduan yang utuh, melangkaui segala ideologi politik dan garis padan kaum. Kesetiaan yang tidak berbelah bahagi akan memastikan kestabilan negara terus terpelihara daripada sebarang ancaman. Hadirin yang dihormati, rakyat yang setia tidak akan sesekali tergama untuk mengkhianati tanah airnya sendiri. Malah sanggup menggadaikan nyawa demi mempertahankan maruah negara. Sifat setia ini juga menjadi benteng utama agar kita tidak mudah lupa akan jasa-jasa pejuang tanah air terdahulu. Hadirin yang bijak pandai, jika kita menyikap kembali bait titah Pertuan Agong baru-baru ini, Baginda telah memberikan satu teguran yang sangat mendalam. Baginda mengingatkan dengan tegas bahawa rukun negara bukanlah sekadar dokumen mati, perhiasan dinding, mahupun slogan kosong yang untuk dihafal semata-mata demi lulus peperiksaan. Sebaliknya, ia adalah roh, nadi dan falsafah hidup untuk membentuk watak serta jati diri bagi sebuah negara bangsa. Malah, sesiapa yang enggan menghayati prinsip-prinsip ini digambarkan tidak layak untuk mendewasakan diri sebagai warga negara Malaysia. Oleh itu, hujah saya amat jelas. Langkah pembudayaan semula ideologi ini tidak boleh lagi dipandang remeh. Penghayatan rukun negara ini harus disuburkan, dipasak dan ditiupkan semula ke dalam jiwa generasi muda dari peringkat awal persekolahan hinggalah ke Menara Gading. Kita tidak mahukan generasi yang hanya lancar membaca ikrar di perhimpunan pagi, tetapi pada esoknya menjadi ejen pemecah belah kaum. Namun, kita mahukan generasi yang boleh menterjemahkan kelima-lima prinsip keramat ini dalam setiap helaan nafas, tingkah laku dan keputusan harian mereka. Sebagai penutup tirai bicara pada hari ini, saya ingin menegaskan sekali lagi bahawa rukun negara adalah tali pengikat paling ampuh yang menyatukan jutaan kepelbagaian budaya, agama dan adat resam di tanah air kita. Ayuhlah kita buang yang keruh, ambil yang jernih dan marilah kita kembali mengamalkan prinsip bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Hentikan segala polemik perkauman dan tolak segala kerasnya fahaman ekstremisme dan marilah kita bersatu teguh di bawah lima tiang seri ini untuk memastikan jalur gemilang sentiasa berkibar megah di angkasa global. Ingatlah, jika runtuhnya rukun negara, maka runtuhlah sebuah empayar yang bernama Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.